Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan. So hari ni kita nak review satu rumah. Okay, sebelum kita serah kunci kepada tuan rumah, rumah ni dah siap dah 100%, alhamdulillah. So insya-Allah dalam minggu ni kita akan serah kunci kepada tuan rumah. Terletak di Tampuk Rengit, Batu Pahat, Johor. Rumah ni ada 4 bilik tidur, ada 3 bilik air, keluasan dia 1670 kaki persegi. Okey, dan bukaan rumah ni dia memanjang ke belakang, panjang ke belakang tu lebih kurang dalam 64 kaki, dan lebar dia yang saya berdiri sekarang sampai sana lebih kurang dalam 34 kaki. So rumah ni tuan-tuan boleh tengok, tuan rumah memilih atap menggunakan step euro, dan dinding kita gunakan batu putih. Okay, dan kemasan tambahan di luar ni tuan-tuan boleh tengok ada tunjuk langit dekat setiap penjuru anak-anak bumbung dia. Okay, dan rumah ni 100% kita mozaik untuk lantai, dan tuan rumah upgrade untuk pintu. Okay, kita menggunakan pintu safety door. Okay, ukuran 6 kaki. Okay, 2 daun yang sama besar macam ni. Dia ada 2 jenis. Kalau safety door ada satu kecil, satu besar. Yang ni tuan-tuan rumah nak dua-dua besar. Okey, tuan boleh tengok corak mozaik yang kita gunakan. Okey, ini adalah padanan pilihan daripada tuan rumah. Kita menggunakan konsep yang tuan rumah pilih, iaitu Nusantara Klasik. Bila Nusantara Klasik, dia mainkan dengan warna hitam coklat. Dan kita ada apa ni? Yang ni, besi ni. Yang ni kita letak steel bar kat sini dan tunjuk langit. Itu ada ciri-ciri klasik, klasik Nusantara. Dan yang ini ada Islamic punya corak dekat sini. Okey, untuk safety door. Okey, dan jom saya bawa tuan-tuan masuk ke dalam rumah. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu keluasan untuk anjung ni besar 8 kali 15 kaki. Okey, untuk anjung seluas ni. Okey, dan jom kita masuk. Okey, so yang ini adalah ruang tamu tuan rumah. Okey, ruang tamu ni keluasan dia lebih kurang dalam 18 kali 15. Yang saya berdiri sekarang, tuan rumah memilih untuk lantai keseluruhan bilik dan ruang tamu menggunakan corak mozaik putih marble ni. Okay. Dan keseluruhan di bahagian sini kita dah masuk ke bahagian ruang ini. Sebenarnya adalah dining area. Tuan rumah akan letak dining area di sini untuk tetamu lah. Dan dekat sini adalah family area. So keluasan dia anggaran lebih kurang dalam 11 kali 10 dengan 10 kali 10. Kita boleh tengok atas. Okay. Ini adalah konsep yang tuan-tuan boleh guna untuk rumah yang tak ada dinding. Okey, tak ada dinding, tapi tuan-tuan boleh gunakan wall partition ni. Okey, yang ini tuan rumah pilih konkrit lah. Okay, kita boleh gunakan kayu dan kita boleh gunakan konkrit. Yang ini adalah konkrit. Okey, kita gunakan untuk divide antara ruang tamu dan juga ruang lain. Dan yang kedua, tuan-tuan boleh gunakan lighting box ataupun kornis bercorak macam atas ni. Okey, so satu box ni mewakili satu ruang. Okey, so maksudnya yang ini adalah ruang tamu. So yang ini ada satu lagi box kat sini adalah ruang makan, dan ada satu box kat sini lagi adalah ruang keluarga. So kita boleh nampak dia ada 3 area kat sini walaupun dalam satu kawasan yang besar. Okay, kita boleh dividekan macam tu. Okay, dekat ruang makan ni ada sliding door. Okay, ada sliding door. Right, so sliding door ni dia kita boleh keluar. Dia ada terrace kecil dekat luar ni. Ukuran lebih kurang dalam 4 kali 10 kaki. Okay, yang ini tuan rumah adakan terrace ni adalah untuk kereta yang parking sini, sama ada dia boleh masuk dekat depan ataupun dia boleh masuk daripada sini untuk masuk ke dalam rumah. Okey. So dan 4 bilik tidur, 3 bilik air. Saya nak bawa tuan-tuan tengok. Okey, bilik tidur yang pertama iaitu master bedroom. Ni master bedroom ya. Okey, master bedroom ni
Kemasan cat untuk dalaman satu color sahaja, memang warna off-white ni, okey. So dan lantai tetap menggunakan mozaik yang sama. Kipas untuk keseluruhan rumah ni kita upgrade kepada 5 bilah. Okey, Panasonic berwarna hitam. Okey, dan bilik ni 15 kali 15. Okey. Dan ini adalah satu bilik air 7 kali 4. Okey. Terletak di luar kawasan bilik ni lah. Maksudnya bilik ni solid, ada ukuran yang 15 kali 11 tadi. Okey. So tuan-tuan boleh tengok dinding untuk mozaik ni 9 kaki kita buat full tiles untuk bilik air. Okey, kita siapkan sekali dengan aksesori sinki bercermin. Kita ada toilet bowl seperti biasa. Okey, siap dengan water heater. Okey. Okey, so kita dah review bilik utama, master bedroom. So kita ada lagi 3 bilik tidur yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan perempuan. So kita ada ruang ke dalam ni untuk lebih masuk ke dalam. Rumah ni panjang Rumah ni panjang dia lebih kurang dalam 64 kaki panjang. So yang ini lebih kurang dalam 5 kaki ukuran yang saya berdiri sekarang ni. Okey, cukup luas lah untuk satu lorong ke belakang. Saya tunjuk tuan-tuan untuk bilik tidur yang kedua. Ukuran dia 11 kali 10. Kita siapkan dengan lampu, kipas dan juga ada corak kornis di bahagian atas. Okey, yang simple je. Okey, dan 2 bilik tidur lagi terletak di bahagian sini. Okey, seperti biasa kanan dan kiri saya. Okey, bilik tidur kedua-dua ni saiz yang sama 11 kali 11. Okey. Lampu, kipas seperti biasa. Okey. Semua rumah plan kita siapkan dengan semua sekali, cat, kipas, lampu, aksesori toilet, okey, mozaik. Okay, dan tabletop dan sinki. Okey. So, yang ini bilik air dia terletak di tengah-tengah. Ukuran lebih kurang dalam 7 kali 4. Okey, siap juga dengan mozaik penuh dinding 9 kaki tinggi. Okey, kita ada shower. Okey, dan kita ada sinki siap dengan cermin. Yang ni aksesori tambahan yang kita provide untuk tuan rumah. Okey, bilik ni sebelah dia. So berdepan-depan lah. Ini pun sama juga, ukuran sama 11 kali 11. Tuan boleh masuk tengok. Okey, so yang ini adalah dapur. Okey, rumah Puan Justika ni. Dia ada specialnya, dia ada satu kaunter untuk island bar. Okay. So lebih kurang dalam 6 kaki. Dia punya panjang dia. Okay. So yang ini kita buat sendiri. Okay, pekerja kita buat. Okay. Dan ini tuan-tuan, okay, kenapa dia punya bentuk dia seperti macam ni. Yang ni sebenarnya adalah untuk letak stool. Okay, so bila kita letak stool, kita perlukan ruang untuk simpan dan untuk kaki kita kan. Okay. So kita gunakan space ni. Okay, yang ini tak sesuai kalau kita letak kabinet untuk bertutup. Sebab yang ini adalah untuk counter island macam ni. Okay, dia perlukan ruang kosong untuk kita letak stool. So tuan rumah akan pasang aksesori untuk kabinet. Okay, atas dan bawah. Okay, yang ini kita akan pasang kemudian. Okey, yang ini dapur ni saja, keluasan dia lebih kurang dalam 15 kali 10 kaki. Okey, yang ini kita siapkan dengan sinki, nano sink. Okey, tuan rumah pilih warna hitam untuk padankan dengan dia punya konsep rumah dia. Okey, so sinki nano ni sekarang ni banyak jenis. Okey, dia ada yang 2 lubang, ada yang 3 lubang, dia ada ni untuk tempat sabun. Okay, yang ini adalah kita siapkan sekali untuk apa tahu? Yang ini adalah untuk air tapis. Okay, contohnya macam kowe ke ataupun apa ke.
So yang ini kita akan sambung terus dan kita akan terus buka untuk dapatkan air tapis tu direct. Okay, so maknanya tak perlu letak mesin tu dekat bahagian atas dari jimat ruang. Mesin tapis tu boleh letak kat bawah je. So dia akan jimat ruang belah atas. Okay. Okay, jom saya nak tunjuk tuan-tuan. Oh ni, satu bilik air lagi. Rumah ni ada 3 bilik air. Okay, ini adalah bilik air yang ketiga. Yang ini yang paling luas lah, 8 kali 5 kaki. Sebab yang ini penggunaannya mungkin untuk tetamu dan juga isi rumah juga. So dia buat luas 8 kali 5. Kita siapkan dengan aksesori cermin, sinki, okay, toilet bowl dan juga shower seperti biasa. Okay, so yang ini juga menggunakan security door untuk akses ke bahagian belakang. Okay, so yang ini tuan rumah pilih untuk buka security door ni, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh request sama ada nak buka dia ke dalam ataupun nak buka dia keluar. Kita boleh request masa beli tu lah. So dia akan adjust. Cuma harga dia untuk buka ke dalam ada mahal sikit berbanding untuk buka keluar. Okay, so yang ini adalah bahagian yard belakang, luas sangat. Okay, 6 kali 26 kaki. Luas ni. Ni boleh letak washing machine. Tuan rumah dah letak outlet kat sini untuk washing machine. Okay, so yang ini boleh santai-santai sebab tanah dia sangat luas kat belakang. Tuan-tuan boleh tengok ni ada pokok bulasan ni. Dah masak dah tu. Okay. Okay, so alhamdulillah saya dah habis review rumah Puan Justika di Tampuk Rengit, Batu Pahat, Johor. 1670 kaki persegi. Rumah ni tuan-tuan dan puan-puan ada 4 bilik tidur, ada 3 bilik air, ada 1 ruang tamu, ada 1 ruang makan, ada 1 ruang keluarga. Okay, dan kita ada anjung belakang, depan dengan tepi. Okay, so tuan-tuan boleh follow kita punya TikTok dan juga kita punya YouTube, subscribe. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di penyerahan kunci yang akan datang. Bagi sesiapa yang nak tahu lebih lanjut tentang pakej tanah dan rumah, terutamanya kaki tangan kerajaan, Plan-Land menawarkan zero deposit untuk siapa-siapa yang nak memiliki tanah dan rumah. Dan kita ada 3 tempat sekarang di Parit Raja. Kita ada di Parit Bingan, kita ada di Parit Jelotong dan kita ada di Parit Karjo. Okay, Parit Karjo ni tinggal lagi 2 lot saja lagi. Okay, so tuan-tuan boleh dapat info lanjut, boleh datang ke pejabat kami ataupun boleh hubungi kami di pejabat ataupun boleh hubungi mana-mana wakil jualan kami. Okay, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.